sangat terharulah di atas apa yang Lual semua dah buat untuk ni. Ini merupakan persinggahan saya di kru yang terakhir lah. Patut nombor satu kan, dia bermula daripada kru 2 di Kudu pada 13 hari bulan, 14 hari bulan di Awan Besar dan 16 hari bulan di Ampang ni lah. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menganjurkan. Saya tak sangka begini banyak makanan ni. Itu saya cakap gurau dengan dia orang ni. Kalau buat-buat sahabat kita, rakan-rakan kita di Palestin tengok menangis ni, makanan banyak kan. Alhamdulillah itu adalah rezeki Allah SWT. Untuk makluman apa ni, kaki tangan yang baru kenal saya tahun 2. Untuk makluman, saya mula berkhidmat di Star LRT pada tahun 1999, iaitu 1 hari bulan 7 tahun 1999. Lepas sehari saya menamatkan perkhidmatan sebagai anggota tentera pada 30 Jun tahun 1999. Sehari lepas tu saya masuk sini. Tapi awal saya dah masuk awal. Masuk kursus peralihan seminggu ni saya masuk awal. Dan 1 Julai merupakan tarikh saya berkhidmat di Star LRT. Dan lepas melalui berbagai perubahan-perubahan, iaitu daripada Star LRT kita merge dengan Putra mula-mula dulu kan. Kita dikenali dengan syarikat SBNB, syarikat SBNB. Bukan pemodalan Nasional Berhad, syarikat apa ni? Berhad pada tahun 2004. Lepas tu kita merge dengan Monorail. Dan habis Monorail kita tukar kepada Pasarana. Lepas tu dan berbagai perubahan. Untuk makluman, saya mula berkhidmat. SOO pertama saya yang membimbing saya adalah apa kenal Mr. Q Chuan Yong. Dia punya style dia, pensel di telinga, dia akan cakap bila dia marah, I pop your ass, I know what you eat yesterday. Dia punya perkataan tu. Dan di belakang dia tu yang mengingatkan saya, boss is always right, is wrong is equal to number 1. And then dia punya nulis dia memang, walaupun dia berbangsa Cina, tapi dia punya nulis dia, and then dia banyak mengajar lah. And then sehari sebelum dia bersara, saya tak dapat jumpa dia, dia jumpa dengan Haji Rizal. Dan dia mesej saya, satu hari nanti saya nak awak apa ni, tunjukkan kepada saya tak nak awak duduk di bahagian ni saja sampai ke jadi bos lah, kata maksud dia. Mana saya tahu cabaran, dan juga saya menyahut cabaran siapa kenal Cik Yaakob Saleh. Cik Yaakob Saleh yang selalu pakai baju putih dia, tangan baju putih atau biru. Dialah yang mencabar saya. Masa tu saya daripada non-exec. Dia cabar saya, dia kata saya nak awak ambil jawatan sebagai executive station. Mula-mula saya fikir pendek, kata saya tak nak lah apa semua. Saya komitmen banyak. Kita fikir masa tu macam you all semua lah. Nak overtime apa semua. Saya cakap no. Satu hari nanti awak akan tahulah dia punya. Lepas tu saya tengok apa ni, inilah dia cabaran dua orang. Inilah mentor saya, iaitu Mr. Q dan juga Cik Yaakob. Dan yang mentor mengajar saya untuk menyambung pelajaran adalah Tuan Haji Bukhari. Saya ingat lagi tu, masa tu petang lepas asal, lepas solat kat tingkat 1 tu, surau tu, dia panggil, mesti masuk dalam bilik saya. Ingat apa nak kena marah ke apa ni. Dia bagi satu borang, saya nak awak isi sekarang daftar belajar di Universiti Melaya. Tuan ni bos, dah tua tak larat. Tak ada sasting tua dia. Belajar selagi awak ada nyawa, selagi tu belajar. Lepas tu saya pun sambut cabaran. Lepas tu saya encourage start-up kita untuk kamu belajar. Razif kan. Razif apa lagi? Helmi. Dan Alhamdulillah. Untuk makluman semua, saya nasihatkan semua ni, sambunglah belajar. Buatlah betul-betul, kerana salah satu untuk kita meningkat adalah paper kan. Belajar. Saya masuk Universiti Melaya umur 42 tahun. Orang paling tua dalam kelas saya. Itu cabaran lah. Dan yang kedua, pengalaman kecil banyaklah. Saya bermula daripada train operation sebagai train driver. Lepas 2 tahun saya masuk operation supervisor. 2 tahun selepas tu saya masuk control center. Dan 9 bulan saya di control center. Masa tu kawal train star. Saya ditarik oleh Mr. Harwan Singh. Siapa kenal Mr. Harwan Singh? Kalau Mr. Harwan Singh kenal, orang lama kenal. Kalau pagi-pagi dia nampak masa tu kan SM. Dia panggil apa? CSO. CSO duduk kat sini berlega, memang kena hambat dengan dia. Tanpa belajar, siapa masuk first band dengan dia, tanya Haji Rizal dengan Haji Suhaimi, kilat kasut, gosok baju pun dia ajar. Betul Rizal kan? Mr. Harwan Singh dia disiplin sebagai seorang tentera lah.
dia pun banyak mengajar dan saya ditarik oleh Mr. Rofi untuk stesen sampailah ke hari ini. Dan itulah antara SOO yang pertama adalah Mr. Q, lepas tu Cik Mail Mamudi kot. Cik Mail Mamudi, lepas tu inilah administrator Cik Mail Mamudi. Lepas tu Ismail Rahimi ya. Cik Rahimi. Lepas Cik Rahimi, Cik Harman. Cik Harman, Cik Zainin. Bukan Sapura tu lah. Sapura tak ada SOO, dia training. Lepas Harman Zainin kan. Lepas Zainin, Cik Adlan. Mana banyaklah SOO macam-macam dia punya cara belajar kerja apa semua. Saya harap you all ni tanamkan dalam hati niat orang ni, betulkan niat semua. Selalu saya cakap betulkan niat. Kita kerja kerana apa? Kerana Allah, jangan kerana orang. Kalau orang nanti awak susah hati tau, orang tu dah tak ada, awak tak, alamak orang tak ada tempat lain. No. Jangan fikir itu kerana Allah. Kerja dengan siapa pun insya-Allah mudah. Yang penting untuk SO ikut arahan. Apa arahan SOP kata, SM kata tu ikut je. Kalau arahan tu tujuh sungai tak payahlah. Mana arahan dalam rulebook tu yang bawah sekali tu ada tulis. Apa-apa arahan yang tidak melanggar peraturan you kena ikut. Kalau langgar peraturan you boleh challenge baliklah dalam rulebook tu. Antara kenangan yang saya tak boleh lupa adalah saya jadi sekretari rulebook yang baru ni lah. Lepas ni dalam buku rulebook tu adalah nama saya kenangan. Allahualam. Dan juga terutamanya kepada mereka-mereka yang apa masih sihat ni, teruskan jaga kesihatan. Mana-mana yang dah diuji dengan penyakit, bersabar. Jangan senyum kan? Tak boleh ujian. Allah bagi kita penyakit tu kifarah kita untuk membuang dosa-dosa kecil kita. Allah, saya pun ada penyakit juga. Saya penyakit bohong. And then satu lagi, jangan amalkan sikap tak jujur. Contohnya, paling mudah, kita tak sakit. Nak cuti tak dapat ni. Contoh nak berjalan lah, ada sahabat kita nak pergi Kelantan tak ada cuti. Paksa datang juga kita kan. Lepas tu tak dapat cuti, ke kota dah habis kan. Tak dapat cuti, tak perlu ambil MC. Itu salah satu tak jujur lah, menipu kan. Kita kena fikir lah, kita bila kita menipu, duit yang kita ambil tu macam mana segi hukumnya. Tanya tu Cik Asni kita tu, pandai ni kan, ustazah kita tu. Mana kita kena jujur, sikit kita buat balik, berkat cukup. Banyak buat balik, tak berkat, kita tak tahu sedar-sedar, saya habis macam mana kan. Itulah nasihat saya kepada SO. Kerja elok-elok. Kalau ada peluang untuk meningkat, jangan sampai ditunggu dipaksa. IJP banyak minta. Kalau ada rezeki kita minta. Jangan kita tak minta. Tapi bila orang dapat, mula cakap macam-macam tak elok lah. Itulah, kaki bodek lah, lepas lah. Pasal kita tak minta je. Jangan takut. Tak ada, dia punya syaratnya 3 tahun dan ke atas kan. 3 tahun, minta lah jawapan. Datang kosong, jangan takut. Contoh macam ni kita punya dua orang ni. Adizi dengan si Saril kan. Mantap dekat apa tak dapat. Tapi bila dia nak pergi ke apa, saya lah orang pertama yang recommend dekat Zain, kau kena ambil 3 orang. Dan sekarang ni dah 3 orang pergi kan. Alhamdulillah boleh adapt. Sana Zain pergi sana, Helmi pergi. Alhamdulillah meningkat. Kalau ada peluang dengan lepaskan, minta. Dan untuk makluman yang muda-muda ni, persiapkan dengan paper lah. Pasal kita LRT ni panjang. Lepas ni kita ada Circle Line underground, MRT underground, MRT 3. Dan juga kalau siapa-siapa baru ni ada ECRL pun jadi orang juga tu. Siapa-siapa orang Pantai Timur, Terengganu, Pahang, Kelantan, nak balik kampung boleh lah. Ada 111 jawatan. SM ke SO ke macam-macam.